Cover dia tebal Ini dia. Drone dia besar Besar bas. Besar-bas. Okey, besar. Besar bas. Besar bas. Kita kecil bas. Besar. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni kita bersiaran lagi sekali. Lama dah tak buat benda-benda macam ni sebenarnya ni. Okey, kita beli drone. Okey, dah lama tak buat review pasal RC ni. So, hari ni kita buat unboxing pasal drone. Drone ni beli bukan daripada Malaysia punya, kita beli direct daripada China guna AliExpress. Okey. So kita tengok macam mana barang dia sebenarnya. Okey, barang ni nak sampai kira lama juga dekat 2 minggu juga baru sampai. 10 hari lah lebih kurang. Besarnya. Okey. Besar. Drone. Okey, package dia datang memang siap sekali dengan beg macam ni. Besar agak lah beg dia ni. Senang nak bawa ke mana-mana. Okey, tak payah fikir cari beg lain. Kita check condition bag dia, semua okey, nampak okey. Gurun. Gurun. Drone. Gurun. Kata gurun. Tada. Tara papa. Ada apa-apa? Ni. Asal tu dah berubang. Nanti Haris. Haris cycle. Ni phone stand. Okey. Phone stand. Spare cable and spare blade. Oh, okey. Okay, cables. Push kabel dia ada banyak. Spare screw. You got spare screw. So see, Itu spare screws. warna itu. So screwdrivers. Screw right. Apa yang benda ni? Beribu. Lepas tu kita Mahal, ada ratus-ratus. this Tempat pemegang dia. remote. Controller. Remote is not a LCD type. Bukan jenis LCD punya. Kita beli yang biasa punya. Tengok dah terbuka sikit. Dah ada kesan terbuka. Siapa buka ni? Marah betul lah. Bapak besar remote. Okey, remote dia ni hanya nampak tak ni? Sini tak ada wire. Jadi sini tak ada wire. Ini ada wire. Apa tu? Nampak tak wire? Nampak. Tak. Nampak. Tu nampak ada wire putih kan. So sebelah je ada signal. Sebelah lagi tak ada signal. Oh ya, sebelah tu tutup. Okay, biarlah dia macam ni je. Okey. Oh, ada. Nak Okay. on nanti kat luar. Dia punya ni belakang ni. Wah. Ni nak pasang nanti semua kat sini. Oh, macam tu. So nanti boleh simpan lah. Senang. Okey ke? Bukan, dia tak payah pusing. Tolak je. Masuk. Macam mana nak tolak kalau dia bergoyang? Dah. Okey, macam tu je lah. Sakit lah, Mai. Okey lah. Agak besar ni. Dia tak ada thread dia just macam tu je. Sepatutnya kalau lebih bagus kalau dia ada screw lah. Thread kat sini kan. Kalau saya tu macam balik. Okay. Sebab lama-lama kalau kita
apa cabut pasang dia akan longgar. So on dia, tekan sekali. Wah, canggih. Tekan sekali, tekan lama. Oh, LCD dia macam ni lah. Nampak tak? Sekejap. Tu. LCD screen untuk remote yang biasa punya. Bukan yang LCD. Bukan yang Android punya. So ni remote biasa lah. Okay. Right. Jom kita tengok dia punya drone pula. Okay, seterusnya kita buka ni drone. Cover dia tebal. Ini dia. Drone dia besar besar bas. Okay, besar bas. Besar bas. Itu kecil bas. Besar bas. Itu kecil bas. Tak nak bas. Alright. Wah, ini drone apa? I1 RO. Uish. Drone. Okay, dia ada selotip kat sini. Atromen. Okay. Besar Besar bas. Besar bas. Sama je macam yang drone kita tu. Ya. Tapi kecil lah sikit. Okay. Yang ini saya beli siap dengan sensor obstacle avoidance. Dia ada kat sini. Ada sana. Okay. Macam kenal je. Yang ni boleh. Oh, yang ni memang aku nak tengok. Okay. Iklan. Dia ada series. Okay. Cuba habis. Dia ada kamera kat bawah ni. Kamera ke ni? Kamera ke apa benda lah ni. Video dia kat depan. Lampu sini. Lepas tu dia ada. Tu lampu dia. Ni adalah tempat kita nak. Nampak tak? Sangkut benda. Kan objektif beli ni untuk apa ke? Untuk mancing. Untuk mancing, yes. Untuk hantar umpan pergi tengah. So kita akan sangkut kita punya perambut kat sini. Okay. Jauh. Kamera dia kat sini. Sekejap. Aku nak tengok. Kamera dia nak buka ni. Dia tolak. tekan ni. Oh, tekan. Yes. Haris. Nanti. Okay. Wih, memang sama kamera macam dia sangat besar guys. Besar gila kamera dia. Ada 3 axis gimbal. Besar bas. Kamera pun besar bas. Okay. Ni dia punya bateri ya guys. Bateri dia sangat besar. 4,500 mili ampere. Okay. Dia cakap kat sini charging using USB cable. Jangan buka. Jangan guna. Dia ada bateri in water. Okay. Jangan guna kalau bateri ni dalam water. Lipo bateri jenis lipo. Tapi tak tahulah. Sini atas dia tulis lipo. Bawah sini lithium ion. Lipo ni lithium polymer tak silap saya. Okay. Tak apalah. Dia punya voltage ni 11.4 ni. 11.4 4,500 mAh. Okay, bateri ni tadi masa sampai saya beli dia memang ada dah siap pasang lah. So dia tak ada bagi extra bateri kat sini lah. Tempat simpan bateri dia. So bateri dia boleh beli spare juga. Boleh beli hasil 100 lebih kat satu biji. Satu je bateri dia. Ya, satu je bateri dia. Okay, cara nak buka tadi daripada aircraft tu, tekan tepi ni, just tarik je. Okay. Dia punya power button semua ada dekat sini. Dia power button ni. Okay. Okay. Model dia ni lah. Dia tulis kat sini. Apa model dia ni baca? Wing 6. Wing 6. Okay. Okay, itu saja. Unboxing. Dah. Nanti kita test.